Ish, rajinlah babah ni. Asal pisau. Nak buat apa ni? Oh lah, bagi senang gigi potong bawang. Bagi bini potong bawang. Hebat lah kali ni. Pisau tajam potong bawang. Rajin lah mereka. Buat kuih siput lah noh. Apa siput? Esok siput. 2 kilo dah kuih siput. Maksudnya esok 3 kilo kuih siput. Tak nak raya kita buat kuih siput. Tapi kenapa kita buat kuih siput ni banyak sangat tu? Mak apa suka kan makan kuih siput ni. Untuk buat banyak tu. Nak tengok abang dulu. Han tengok abang ni. Dah tak buat kerja. Dok Atuk, cikgu geram tengok abang dah tak buat kerja pun. Dok banyak. Tak gede makan banyak. Han tengok abang. Tidur orang je. Lagi bangun-bangun ni terantuk pula. Padam kau. Abang. Ha ni kalau nak gerak elok je lah. Penting kalau aku. Itulah, sebesar hal Lena. Jom buat kuih siput bersama. Okay, jom kita buat kuih siput tu. Siapkan hang abang tu. Lena tak puas. Ajar aku ha ni. Gerak cepoi. Pening kalau aku. Mak kata ni ada apa? Ni ada apa? Ni ke? Ni tepung kuih siput ni. La ilah Allah. Tepung kuih siput buat mainan babah. Kesimpulannya cerita kita ni lepas. Simpulannya. Jom kita buat raya sama-sama. Jom.